Hari ini merupakan satu detik yang bermakna bagi kumpulan IGMA apabila kami memetilaikan satu sahaja persefahaman MOU bersama Universiti Tunku Abdul Rahman itu UTA, tetapi juga memorandum perjanjian MOA khususnya untuk pertandingan Liga Bintang antara bangsa Perang Induk Pembangunan Bandar Baru Kelang 2025 hingga 2026. Selain itu, kumpulan IGMA juga telah memetilai memorandum persahaman MOU bersama Universiti Teknologi Malaya UiTM pada Februari tahun ini sebagai satu lagi langkah strategi dalam membekukan jaringan akademik, menyediakan dan membangun komuniti. Kerjasama ini mencerminkan komitmen kami terhadap pendidikan tinggi dan pembangunan lestari dan inklusif. Penandatanganan dua dokumen ini mencerminkan komitmen mendalam kami terhadap pembangunan Kelang, pendidikan tinggi dan inovasi bandar yang lestari. MOU ini menjadikan asas kepada kerjasama yang lebih luas bersama UTA, berangkumi menyediakan pembangunan pelajar dan keterlibatan komuniti. Manakala MOA pula memastikan pelaksanaan pertandingan ini berjalan dengan jayanya. Untuk makluman pada hari ini sekalian, kumpulan IGMA telah ditubuhkan pada tahun 1979 dan pada hari ini kami genap adik-beradik sudah 47 year, 47 tahun berkhidmat sebagai pemaju harta tanah bersepadu yang berpengkalan di Kelang. Sepanjang tempoh ini kami telah membangunkan pelbagai projek perumahan, komersial, hospitality, pendidikan dan automobil dengan tumpuan utama kami membangun Bandar Baru Kelang atau BBK seluasnya 200 ekar. BBK bukan sekadar projek, dia adalah warisan visi jangka panjang kami untuk menjadikan Kelang sebagai hub kesihatan, kewangan dan logistik yang moden dan berpusat, di mana sesiapa sahaja yang ingin menjalankan urusan perniagaan, perbankan, membangun komuniti bolehlah datang dan operasi di sini. Inilah asal usul visi kami. Sejak dari awal kami membayangkan BBK sebagai sebuah bandar bersepadu. Tempat ini mana orang ramai boleh bertemu janji, berkahwin di Hotel Bandar Baru Kelang, melahirkan anak di Hospital Bandar Baru Kelang, bersekolahkan anak-anak di Institut Pendidik Bandar Baru Kelang, dan apabila dewasa mereka boleh berbina kerjaya di Bandar Baru Kelang. Dia adalah ekosistem kehidupan yang lengkap, berteraskan komuniti dan keseimpuannya. Melalui pertandingan ini kami mengundang maida-maida terbaik dari seluruh dunia, khususnya melalui jaringan Belt and Road Architecture University International Consortium atau BRAUIC untuk bersama-sama membayangkan BBK sebagai sebuah bandar pembangkit yang menggabungkan warisan ekologi, prinsip ESG, teknologi dan kehidupan yang moden. Kami aman berbagai dapat menyokong UTA, sebuah universiti yang berkongsi nilai kecemerlangan, ketelangkaman dan kemerkasaan komuniti. Kerjasama ini adalah suatu langkah strategi keharapan, bukannya sahaja untuk kumpulan IGMA, tetapi juga untuk Kelang, Selangor dan kedudukan Malaysia dalam wacana pembangunan bandar global. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Encik Inzami Jamruri bin Ismail, Penggarap Bahagian Gubernur IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi, yang mewakili Yang Bahagia Dr. Profesor Dr. Asrina Azman, Ketua Penggarap Pendidikan Tinggi Malaysia. Kami amat menghargai sokongan padu daripada pihak Jabatan Pendidikan Tinggi dalam menjayakan majlis bersejarah ini. Terima kasih, Tuan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Abdul Hamid Hussein, Datuk Bandar Kelang, atas kehadiran dan sokongan beliau
dan saya menantikan idea, semangat, inovasi yang akan lahir daripada pertandingan ini. Marilah kita bina bukan sekadar bangunan, tetapi untuk masa depan. Ladies and gentlemen, this is Bandar Baru Kelang Catalytic Development Master Plan International Design